Terusnya, okey, tengok. Okey, kali ni kita pergi kepada pengamiran pula. Tadi pembezaan kan? Yang ni pengamiran. Okey. Pengamiran ni dipakai konsep yang sama juga tadi. S pergi V, pergi A. Jadi, S nak pergi V, V nak pergi A. Ataupun S nak pergi A. Ini kita pakai pembezaan. Okey, kali ni, dia patah balik ke belakang. Dia bagi A, dia nak pergi V. Dia bagi A nak pergi S. Ataupun dia bagi V nak pergi S. Yang ni yang kita pakai kamir. Tu je ceritanya. Okay? Alright. Jadi tengok contoh 11. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui titik O. Dengan hal laju awal. Yang ni hati-hati. Kita letak highlightkan dia. Okay. Pecutan dia bagi A sama dengan 4 tolak 2T. Hitung hal laju. Okey, ingat bila kita ada nak cari apa ni, kita letak siap-siap. Oh, dia nak hal laju. Tapi dia bagi apa? T sama dengan 7. Sekarang maklumat kita apa? A. Jadi kita tengok. A nak pergi kepada V, dia ke belakang. So, bila dia ke belakang, dia akan jadi kamir. Jadi, macam mana cara menulis dia? V sama dengan kamiran A. Jadi isikanlah V sama dengan kamiran 4 tolak 2T. Sini akan jadi DT. Diikutlah dalam tu. Kalau X, X lah. Faham? DX lah. Jadi kita pun kamir. Bila kita kamir, 4 ni jangan 4X. 4T lah. Tolak 2 sebab kita kamir terhadap apa ni? T kan? Jadi T kita kuasa 2 per 2. Tapi kena tambah C sebab kamiran kita tidak ada had. Faham tak? Jadi, bila kita tambah C, maknanya kita kena cari C tu. Macam nak cari C? Tengok maklumat. Ada tak dia bagi awal-awal-awal? Jadi, tengok. Oh, ada. Saya highlightkan tadi. Hal laju awal. Bila dia bagi hal laju awal, hal laju is V. Faham tak? Jadi, V ni dia adalah 4 sama dengan. Lepas tu, bila hal laju awal, T kita kosong. 4, kosong. Betul kan? Hal laju awal baru nak bergerak kan? T belum tekan lagi masanya. Faham tak? Ni boleh mati. Kosong kuasa 2. C. Jadi, kosong kosong kosong. Dapatlah C sama dengan 4. Tulis semula. Okey, tulis semula. V sama dengan 4T tolak. 2 dengan 2 tu mati dah T kuasa 2. Tambah 4. Bila dah dapat persamaan V, barulah menggantikan T7 ni. Faham? Jadi, 4, 7 tolak 7 kuasa 2 tambah 4. Sebab tu kita kena tulis. Bila tulis, kita tahu kita nak cari apa. Lepas tu maklumat dia apa, baru kita gerakkan benda-benda tu semua. Faham? Simple je, tak susah pun. Okay? Macam itulah cara dia. Okey. So, next soalan kata hal laju maksimum. Ni pun konsep. Hal laju maksimum ni dekat mana konsep dia? Dekat video sebelum ni. Mana dia? Kejap. Yang ada nota tu. Tu dia. Hal laju maksimum apa yang kosong? Ya, A sama dengan kosong. A tu pecutan kan? Jadi, okey, kita tengok. Okey. Oleh kerana kita dah ada persamaan tadi, V kita. Tu dia V kita. Okey, dah dapat dah. Okey, dah. Senang. Okey, jadi hal laju maksimum. Okey, so nak cari hal laju lah kan, betul tak? Kena faham nak cari apa? Oh, nak cari hal laju. Tapi hal laju maksimum. Hal laju maksimum apa yang kosong? A kosong. Jadi, mana persamaan A kita? Baru kita nampak tau apa yang kita nak cari. Bukan main sembrono hafal je, tak boleh. Kena tengok. Jadi, bila A kosong, gantikan je lah. Daripada sini, kita akan dapat bawa sini 2T. Kita akan dapat T. 4 bahagi 2. So, T dapat berapa? 2 kan? Baru kita kisah nak cari V tu. Faham tak? Jadi, macam mana kita nak cari V tu? Ada kan rumus V kan? Jadi V sama dengan 4. Barulah masuk T tu 2 tolak 2 kuasa 2 tambah 4. Dapatlah jawapannya. Faham? Okey. Itu je. Tak susah pun. Faham Okey. Lepas tu next. Cari nilai-nilai yang mungkin bagi T. Apabila hal laju
ialah 7. Laju yang diberi adalah 7 pula. Jadi rumus laju tadi V sama dengan 4T tolak T kuasa 2 tambah 4. So hal laju 7 maknanya V 7 lah. Ganti je. Sebab tu kena faham betul-betul tau ayat dia. Lepas tu semua kita alihkan sebelah sini sebab nampak dekat T kuasa 2 ni ada negatif. Semua alih. 4T tolak kan. Lepas tu tolak 4. 7 memang dah ada positif. So dekat sini kita nampak apa? Yes, kuadratik. So bila kuadratik kena apa? Pandai. T apa? T apa? Lepas tu mesti ada matematik modern. Faham? Itu je. Tak susah. Okay, senang je. Okay. Next, contoh 12 pula. Kita try lagi contoh lagi. Okay, contoh 12. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui titik tetap O dengan hal laju. Okey, dia bagi ni, dia tak cakap hal laju awal ke apa, dia kata hal laju. Okey. Pecutannya diberi masa diberi pecutan A sama dengan 4 tolak 2T. Tentukan sesaran pula. Jadi soalan dah bagi A. Tiba-tiba nak sesaran. So awak ingat ni, SBA ni. Ingat konsep ni je. Jadi A ni nak pergi kepada sesaran tu ke belakang. Ke belakang 2 kali tu jumpa V dulu baru jumpa S. Jadi bila ke belakang maknanya dia kamir. Jadi kena V dulu, jangan pergi S dulu, tak boleh. V dulu. V sama dengan kamiran A tu. Faham? 4 tolak 2T terhadap T. Lepas tu settlekan 4T tolak 2T kuasa 22. Kena tambah C sebab good, tak ada had. Bagus. Okay, lepas tu dah kena tak ada had, kena tambah C. Dah kena buat apa? Kena cari C. Mana boleh ada persamaan di C tu? Jadi macam nak cari C pula? Tengok laju yang diberi awal. Yang dinyatakan dalam soalan. Dengan, nampak? Walaupun dia tak kata hal laju awal. Tapi dia bagi hal laju tu dah awal-awal dah. Jadi kita letak 12. Lepas tu T kita berapa? Kosong lah. Ada ke maklumat atas tu dia bagi T? Tak ada. Faham tak? Jadi ni pun mati. Kosong kuasa 2. Jadi C kita dapat 12. Salin je balik. V sama dengan 4T tolak. Ni mati. T kuasa 2 tambah 12. Okey. Baru V. Nak cari sesaran pula. Macam mana tu? Dapat V. Kamir lagi. So nak mencari baru dapat S pula. Sesaran sama dengan kamiran lagi. Nampak tak? Okey. Terhadap T. Lepas tu kamirkanlah. 4T kuasa 2 per 2. T kuasa 3 per 3. 12T. Kena tambah C lagi. Sebab tak ada had. Okey. Bila sampai sini kita tengok atas. Ada ke dia bagi sesaran ke apa ke? Ada tak? Daripada soalan. Kita tengok daripada soalan di sini. Daripada soalan sepanjang-panjang ni. Tak ada kan? Jadi bila tak ada, kosonglah S ini. T pun kosong. Dapat 2 2. T pun kosong. 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 C. Jadi C pun sama dengan kosong. Dah semua kosong. Jadi apa kita tulis balik? Sesaran adalah 2T kuasa 2 tolak T kuasa 3 per 3 tambah 12T. C kosong tak tulis lah. Ni 2 ni mana datang 2 ni. Jangan pening-pening pula ni. 4 bagi 2 saya dah jadi 2. Faham? Dah dapat sesaran. Baru dapat sesaran. Dia kata apabila. Baru apabila T sama dengan 3. Barulah kita gantikan T sama dengan T 3. Macam tu lah caranya. Satu-satu. Sebab itulah saya cakap tak boleh menghafal. Kena faham konsep dia. Faham? Tak boleh awak nak, okey, boleh macam ni. Susah nanti salah sikit dah tak boleh. Nanti ataupun soalan tu pusing sikit orang tak boleh buat. Jadi kena faham apa konsep dia nak cari. Apa, baru kita boleh cari benda tu. Okey. So dapatlah sesaran dia berapa. Nanti masukkan je lah. T sama dengan T sama dengan 3 kan? Betul lah. 2. Kenapa 12? Kejap sabar. T kuasa 2. T kuasa 3. Betul lah. 45. 9. 18. 18. Betul tak? Cuba betul. Dapat tak 45?
Dapat kan? Okey. So, settle lah. Nampak? Senang je. Tak susah pun. Okey, lepas tu. Ketika Zara itu pula, dia kata sesaran ketika Zara berada keadaan pegun. Kena faham lah konsep dia. Apa konsep Zara keadaan pegun? Apa? Saya tanya awak. Kalau pegun tu apa? Awak belajar fizik kan? Kalau pegun tu apa? Tak bergerak. Kalau tak bergerak tu apa yang tak bergeraknya? Simbolnya. Laju, pandai. So, sekarang kena tahu dulu. Soalan nak apa dulu? Soalan nak sesaran. Soalan nak sesaran. Jadi, bila soalan nak sesaran, maknanya kena S dulu. Macam tu. Bila dia kata keadaan pegun. V dia kosong. Faham tak? Kat sini baru awak boleh olah. Kita awak pening. Awak baca pening. Apa dia nak sebenarnya ni? Kan, pening. Jadi, bila kita dapat maklumat ni, V kosong. Okey, mana V? Cari V. Ni V. Kan? Okey, ni saya kena padam sebab saya nak buat dekat sini. Saya tak nak buat dekat bawah, nanti kan tak nampak. Okey. Tu V. So, bila itu V, dia akan jadi apa tadi? V kosong. Kosong. Macam tu lah. Kena cari salah satu. Ikut maklumat tu. So, bila dekat situ V kosong, tengok. Equation kan? Dekat kuasa 2 tu, ada negatif. Positif kan dia. Bawa semua belah sana. Barulah kita buat apa? Equation kita. So, awak akan dapat matematik moden. Berapa? Tolonglah kira. Okay. So, T dapat 16, satu lagi negatif 2. So, negatif 2 ni awak tulis abaikan. Mana ada masa negatif? Faham? Jadi, abaikan je. Okay, jadi ambillah T sama dengan 6. Okay, dah dapat T dah. Soalan nak apa tadi? S. Mana rumus S tadi? Mana? Dah ada rumus S kan? Ni dia. So, S sama dengan 2. Masuklah 6. Simple kan? Nampak tak? Barulah kita faham apa yang kita cari. Faham? So, dapatlah jawapan nanti. Berapa jawapannya? Dapat tak? Tengok 72. Nampak? Senang kan? Okay, next. Seterusnya. Cari jarak. Ini bahaya. Bila cari jarak, bahaya. Okay, kejap Saya nak kena tulis dulu maklumat. V kita S. S kita dah ada. S sama dengan 2T kuasa 2. Tak, kejap lagi saya nak padam. Awak boleh buat muka surat lain. Saya nak terangkan dekat muka surat ni je. Okey dah. Okey, gitu je. Okey, padam. Okey. Okey, sekarang ini, ni yang main dia. Okey. Bila dia kata saat ke-7, dia bukan 7 saat pertama. Kalau 7 saat pertama, awak kena buat sini T, sini sesaran. Lepas tu awak kena buat 0 saat, 1 saat, sampailah 7 saat. Tapi bila saat ke-7, ni ada konsep dia. Konsep dia adalah S7 tolak S6. Itu konsepnya. Okey, kena faham. Dia saat ke-7. Faham Okey. Jadi, bila saat ke-7, mula awak gantikan dulu S7. Maknanya, sesaran yang 7 saat. Jadi, 7 kuasa 2 tolak 7 kuasa 3/3 tambah 12, 7. Okey. Lepas tu, kira dapat berapa. Lepas awak kira pula S yang ke-6. S yang ke-6 maknanya yang saat yang ke-6 tu. Berapa saat? Dah cari dah tadi ability sama dengan 6 tadi. Loh, dah padam. Berapa tadi sesaran dia tadi? S6 tadi. Cari balik lah. 2, 6 kuasa 2. Cari balik. Saya dah padam. Awak ada kan maklumat dia kan? Dah dapatkan jawapan. Ni S yang ke-7. Ni S yang ke-6. So, barulah awak menolak. Jadi, ingat konsep Kalau soalan kata saat ke-7. Terpadam pula. Bila dia kata saat ke tu. Bila saat ke-7, S7 tolak S6. Contohlah, saat ke-10. S10 tolak S9 belakang dia. Saat ke-4, S4 tolak S3. Macam tu. Tapi kalau soalan kata 7 saat pertama. Jadi kena kira 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu kena buat garis nombor tu. Garis nombor tu. Lepas tu buat pergerakan dia. Lepas tu menambah-nambah. Macam yang saya terang dekat video mula-mula kinematik ni. Yang masa nak cari sesaran tu. Faham?
Okey, ingat ada 2 beza. Satu saat ke, satu lagi 7 saat pertama. Macam tu. Faham jadi dia ada 2 perbezaan di situ. Okey, dan bila awak menolak S7 tolak S6, tiba-tiba awak dapat negatif. Contohnya tu awak akan dapat negatif ni. Perpuluhan tak ada masalah, biar je. Negatif berapa-berapa lah kan. Okey, ingat jarak tidak ada negatif. Awak moduluskan dan tulis jawapan positif. Itu je. Okey? Cuba buat sendiri. Awak jangan hantar kat saya buku macam ni. Awak pergi letak sama macam ni. Tanda kata. Siap awak. Awak kira sendiri. Okey? Jangan ngada nak mudah pula dia. Okey. Okey, next. Seterusnya. Okey, apa lagi? Dah habis ni. Latihankan diri. Okey, buat jawapan saya dah sertakan. Cuba buat. Latihankan diri. Dah habis dah. Alhamdulillah. Rupanya ni video terakhir. Sila buat ni. Jadi cuti ni buatlah sepanjang-panjang ni sampai minggu depan. Cik, nanti kita akan jumpa Excel kita nanti, kelas kita nanti. Nanti kita nak terus kepada set 1. Yang saya dah bekalkan pada awak tu. Terus tak ada delay dah sebab kita nak terus kepada peperiksaan percubaan. Dan tahniah saya ucapkan, walaupun result memang teruk juga, tapi result yang PPT ni lebih baik daripada result tahun lepas. Tapi baiknya sikit je. Tahun lepas 8.0. Tahun ni 7 point berapa 7.9. Macam itulah. 7 point sikit. Tapi adalah peningkatan. Okey. Adalah effort tu. Bagus. Okey. Jadi teruskan momentum tu. Okey. Jadi nanti ingat, settlekan buku ni. Naik cuti saya terus kutip buku ni. Saya terus kutip buku. Saya nak tanda semua siap-siap. Bukan naik cuti masa Excel tu saya akan kutip. Masa Excel tu semua dah kena kutip buku. Letak kat meja saya. Lepas tu nanti kita terus buat modul set 1 kita. Sampailah awak terror buat lepas ni. Okey. Jadi Alhamdulillah habislah semua topik-topik kita. Tinggal awak pula buat latihan kendiri tu. Okey. Jadi apa-apa tanya Jangan malas. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum.